Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita ada buat penghantaran kerusi roda elektrik dekat rumah pelanggan kita dekat Semenyih. Okey, jadi kami akan bawa wheelchair elektrik kami, kerusi roda elektrik kami daripada Pudu sehingga ke rumah pelanggan. Okey, macam hari ini kita dekat Semenyih. So kita akan bawa naik daripada kereta, kita bawa naik rumah dan kita akan terangkan segalanya. Okey, kita akan ajar daripada cara menggunakan, cara charge, cara lipat, semuanya kita akan ajar daripada A sampai Z. Untuk charge penghantaran kita ada RM100 charge penghantaran hanya untuk kawasan Lembah Kelang sahaja. Okey, so kita akan cover satu area Lembah Kelang, cuma ada charge penghantaran RM100. So nampak sini hijau tu dia penuh. Macam ni dia lock kan. So you tarik ini bawah tepat sikit. So sudah loose kan. Cara pakai tu macam biasa. Cepat. Kalau anda susah nak datang ke kedai kita, okey, kita boleh buat delivery dengan charge penghantaran RM100 dan korang akan dapat full package. Penghantaran, mengajar dan segalanya kita akan buat. Okey, boleh contact saya Danish untuk arrange masa dan tarikh. Okey, apa-apa contact saya.